Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hashtag kita hashtag cari jaga kereta. Ya, sekadar contoh. Jadi hari ni kita ada contoh apa itu valve cover bagi model sama ada Pro 2, Kenari, Kelisa, Viva dan seangkatannya lah, sebab dia seakan-akan dia lebih kurang. So cerita dia untuk kategori valve cover ni, okey, ini dipanggil valve cover. So kat bawah tu, kat tengah-tengah ni dipanggil valve cover gasket. So cerita dia nampak tak ni? Pelak penuh dengan minyak. Pelak penuh dengan minyak disebabkan oil seal ni telah mengalami kerosakan. So dia akan mengakibatkan ni koil-koil plug ni akan mempunyai minyak kat dalam. So dia akan mengakibatkan anda rasa tersenggut-senggut sewaktu memandu kenderaan, seperti jerking gitulah lebih kurang. Namun untuk kategori menukar, dia panggil plug C ni, untuk model ni adalah satu pembaziran. Satu pembaziran sebab dia tak mampu bertahan lama. Jadi kita teruskan kepada beli yang baru. So yang ni beli yang baru aftermarket. So dia akan datang sekali dengan plug seal yang baru. Nampak tu. So dia nampaklah plug seal yang baru. So yang ni mungkin boleh bertahan lama. Dan juga ni dia valve cover gasket yang baru. So dia jual satu set sekali dengan valve cover gasket. Dia ada original, dia ada biasa. So harga bergantung pada pilihan anda dan juga pada bajet anda. Jadi good luck brother and sister, selamat berservis kenderaan anda. Good luck brother and sister.